Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita akan buat ulasan untuk game World Cup di antara Brazil versus Morocco. Yang mana untuk game ni, keputusan seri 1-1. Morocco punya gol dijaringkan oleh Saibari. Siapa tengok gol tu memang lawa mat. Satu through ball oleh Brahim Diaz dan Saibari melepaskan diri di antara dua defender lah, iaitu Brea dan juga Marquinhos, dua defender terbaik dunia mat, bukan biasa-biasa. Boleh melepaskan diri macam tu sahaja dan dia menewaskan goalkeeper terbaik dunia juga, antara terbaik dunia lah, iaitu Alisson. Memang lawa lah lob yang dia buat tu. So memang superb gol daripada Saibari tu. Dan manakala untuk gol daripada Brazil dijaringkan oleh Vinicius Junior, memang trademark gol lah, yang mana dia selalu cut in masuk macam tu, acah-acah and then score the goal. So itu adalah trademark daripada Vinicius Junior punya goal lah. Cumanya untuk game ni saya meletakkan satu harapan yang mana kedua-dua pasukan akan sering end to end lah, ataupun boleh dikatakan menyerang di antara kedua-dua pasukan lah, tetapi agak menghampakan untuk pasukan Brazil, which is bagi saya Brazil untuk game ni memang nampak barai. Ini bukanlah Brazil yang macam dulu yang dikenali dengan samba, mereka punya one two passes apa semua memang lawa dengan individual skill. Bila seorang dapat bola dia akan bermain dengan skill yang dia ada. Dia boleh buat, orang kata apa, banyak skill yang menarik lah, yang attract untuk fan tengok kan. So individual brilliance tu dah hilang daripada corak permainan Brazil itu sendiri. Sebaliknya untuk game ni, walaupun Brazil pegang possession, tetapi in fact kalau siapa yang tengok dari eye to eye punya game lah, dari mata ke mata, midfield pasukan Morocco yang diketuai oleh pemain muda yang baru sahaja mendapat kerakyatan Morocco, iaitu Bouhaddi, memang dictate tempo gila-gila. Dia ni control ball lawa. Dia adalah seorang player yang sangat press resistant. Kena press pun dia tak gelabah, dia boleh keluar daripada situasi pressing tu, dan bergandingan dengan Ainoui, so dekat bahagian tengah, seorang pemain AS Roma. So boleh dikatakan in term of bagaimana perlawanan ni disajikan ataupun bagaimana perlawanan ni diterjemahkan di atas padang, memang nampak Morocco adalah pasukan yang lebih besar dari Brazil. Memang mereka adalah giant team lah. Mereka punya cohesion antara pasukan memang saling connect. Bagaimana build up phase mereka, bagaimana mereka move forward ke depan, and so benda tu memang super. Manakala Brazil memang struggle, bahagian tengah mereka memang out lah untuk game ni. To be honest, saya boleh katakan memang agak out. Untuk mereka punya defending pun, Gabriel dan juga Marquinhos pun boleh dikatakan struggle untuk bertahan. Dan untuk fullback mereka, right back dengan left back, Danilo dan juga Ibanez, boleh saya katakan bermain di bawah Bilopo. Mereka tak banyak move forward untuk bagi supporting ataupun attacking support sangat, tak banyak overlap dan sebagainya, menyebabkan pasukan Brazil di bahagian winger, mereka letak Rafinha dan juga Vinicius di kanan dan kiri, agak isolated. Mereka dapat bola pun kurang. So di second half ada tactical twist yang Brazil guna pakai, bawa masuk player baru, tetapi still lagi tak boleh nak cope lah. Jadi mari sama-sama kita masuk dalam ulasan perlawanan lah. Untuk game ni saya akan mulakan dengan pasukan Morocco dulu. Apa perkara yang kita boleh highlight kan tentang pasukan Morocco, perkara yang best lah yang kita boleh ketengahkan untuk pasukan Morocco. Okey, perkara pertama yang kita kena faham, Morocco dia turun dengan satu sistem lebih kepada 4-2-3-1 juga, sama macam Brazil lah. Mereka bermain dengan sistem back 4, double pivot, dan mereka letak dua winger di bahagian kanan dan kiri, El Khanous dan juga Brahim Diaz, dan mereka letak seorang target man iaitu Saibari, dan di bahagian attacking ataupun di bahagian number 10 mereka letak Ounahi lah. Jadi apa yang Morocco buat pada perlawanan ni adalah mereka sangat bagus in term of build up phase mereka. Mereka start build up phase mereka yang pertama adalah play from the back, iaitu bermain dari belakang lah, dengan menggunakan Issa Diop ataupun Riyad lah yang bergandingan di bahagian center back. Cumanya apa yang bagus dari segi coverage mereka di bahagian back 4 di belakang ni, Issa Diop dan juga Riyad, mereka berjaya untuk memastikan yang Igor Thiago tak berada dalam positioning yang tepat sebagai target man. Mereka punya man to man marking dan juga zonal marking memang on point lah, yang menyebabkan Igor Thiago untuk game ni hilang
daripada radar. Manakala peranan daripada Ashraf Hakimi dengan Mazraoui, boleh saya katakan dua player ni, Ashraf Hakimi di kanan dengan Mazraoui di bahagian kiri, mereka adalah dua typical player yang sama in term of gameplay, tetapi mereka provide kestabilan di bahagian mereka, di bahagian pertahanan dan juga di bahagian serangan. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kita cerita tentang Ashraf Hakimi dulu. Untuk game ni, Ashraf Hakimi dia bermain sebagai right back, dan kalau kita lihat in term of coverage ataupun moving forward dengan bawa bola ke depan, kita boleh tengok Ashraf Hakimi banyak bergerak ke bahagian hadapan untuk covering on the wide area, ataupun boleh dikatakan dia cover more on wide area di bahagian kanan. Sebab apa dia cover bahagian kanan dan bermain dengan agak ofensif? Sebab di situ adalah Brahim Diaz, yang mana Brahim Diaz ni dia diletakkan sebagai attacking point untuk pasukan Morocco melancarkan serangan. So dia dijadikan sebagai key player lah. Jadi Brahim Diaz ni mereka tahu dia ada fizikal yang agak kecil. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka adalah mereka tarik Brahim Diaz untuk turun ataupun drop ataupun masuk lebih kepada kawasan half space ataupun ke kawasan middle third. Bermaksud Brahim Diaz dia tak banyak covering on the wide area. Jadi mereka akan membebaskan Ashraf Hakimi untuk bagi support di bahagian kanan. Untuk cover on the wide area adalah Ashraf Hakimi. Sebab tu kita boleh nampak Ashraf Hakimi dia banyak naik ke atas untuk membantu bahagian serangan, sebab Brahim Diaz dia lebih more to narrow punya gameplay. So benda tu efektif lah. Cumanya one mistake lead to Brazil punya goal, which is Vinicius Junior lah. Yang mana mistake tersebut mereka duk fokus attack, tiba-tiba Brazil dapat peluang satu, mereka break the defense and then mereka dihukum dengan kecemerlangan individual brilliance daripada Vinicius. Tetapi selepas itu boleh dikatakan memang Ashraf Hakimi dia tebus balik kesilapan dia, yang mana selepas Vinicius score tu, kalau kita tengok at the moment memang dalam game Vinicius tak boleh buat game lah. Yang mana memang di mana ada Vinicius, bola dekat kaki dia, memang Ashraf terus marking. Dia tunggu dulu. Dia tahu Vinicius ni dia punya gameplay style dribbling, stand up break dengan skill kan. So dia tunggu timing. Ashraf dia takkan masuk, dia tunggu Vinicius tolak bola dia attack the ball. Dia baca pergerakan. So daripada segi reading game, bagaimana dia membaca pergerakan pemain lawan, Ashraf berjaya tebus balik untuk benda tu. So benda tu yang menyebabkan pasukan Morocco in term of kestabilan di bahagian pertahanan, mereka memang completely bagus gila kan. Dan kalau tengok Mazraoui di bahagian kiri pun, anda akan kata player ni bukan baru pulih pada kecederaan ke? Hari tu friendly game pun injured, tiba-tiba untuk game lawan Brazil ni dia ditugaskan untuk menjaga Rafinha. Dan untuk game ni Rafinha memang tak hidup. Mazraoui dia punya interception, berapa kali dia intercept man. So banyak bila mana Brazil nak buka game pada Rafinha tak boleh nak go, sebab dia tahu Rafinha ni typical gameplay yang more to direct, dia kena more to passes yang more to direct. Jadi Mazraoui ni dia tunggu intercept passes je lah, dia banyak intercept pass. Dan bila intercept pass berlaku di kawasan final third pasukan Morocco ataupun di kawasan defender pasukan Morocco ni, final third pasukan Brazil lah. So Mazraoui yang akan lancarkan gerakan untuk break the defense dengan counter attack. Dia akan move forward dengan counter attack. So benda tu bagus lah. So sebab tu saya kata bahagian kanan dan kiri pasukan Morocco untuk fullback ni, mereka lebih efektif untuk membantu bahagian serangan dan defense berbanding daripada pasukan Brazil. Itu yang pertama yang saya highlightkan. Yang kedua, kalau kita tengok untuk pasukan Morocco ni, mereka punya bahagian tengah in term of system double pivot mereka memang superb, iaitu Ayub Buadi dengan juga Ainoui. Dua player ni memang sering diturunkan untuk friendly yang lepas, tetapi selalunya Ainoui ni dia akan bergandingan dengan Murabek sebelum Buadi dapat masuk call up Morocco lah. Tetapi last game Ainoui dan juga Buadi, mereka tak memerlukan masa yang lama untuk mereka membentuk chemistry di bahagian tengah. Kita boleh tengok lah bagaimana Buadi ni dia menjadi seorang player yang melakukan ball progression di kawasan middle third. Dia mengeluarkan bola dengan kawalan bola yang bagus bila di press, memang press resistant, dan dibantu dengan Ainoui. Ainoui ni dia typical of gameplay yang more to creative. Dia bagaimana dia nak move bola ke depan untuk attacking. Ainoui lah yang akan bantu Buadi ni dalam sistem di bahagian middle third. So Buadi ni dia akan bermain lebih pada number 6 walaupun dalam sistem double pivot, tetapi Ainoui dia akan move forward lebih kepada number 8, dan mereka dibantu oleh Onahi yang bermain sebagai attacking midfielder ataupun Ibrahim Diaz yang akan
akan drop deeper untuk bantu ataupun collect the ball. Jadi mereka punya cohesion dekat situ ada. Mereka saling untuk bertemu ataupun connect between the department. So benda tu yang menyebabkan pasukan Morocco very effective in term of mereka punya ball progression. Itu yang saya suka lah tentang Morocco. Mereka bermain as a team walaupun player mereka bukan ternama, tetapi the quality dan juga technical yang ada pada player tu, ability mereka tu memang super. Jadi memang Morocco ni saya rasa antara tim yang akan kekal konsisten untuk World Cup kali ni. Sebab World Cup yang lepas mereka dah cipta kejutan. So World Cup kali ni saya rasa mereka akan sekali lagi mengejutkan dunia lah. Okay, itu untuk Morocco. Untuk Brazil, kita masuk satu persatu untuk Brazil. Brazil, to be honest, bila mereka turun dalam sistem 4-2-3-1 ataupun sebelum World Cup kali ni pun, saya dah tengok line up mereka ataupun panggilan player mereka, which is saya tengok player mereka ni saya boleh katakan tak seimbang sangat. Sebab apa saya kata macam tu? Satu, mereka mempunyai kelemahan yang ketara di bahagian fullback, yang mana fullback mereka is not an offensive fullback. Sebab apa? Sebab mereka ada offensive winger yang ada individual brilliance, tapi once mereka tak dapat support ataupun winger mereka tak boleh buat game, maka mereka tak akan boleh create another chances untuk menyerang. So benda tu yang menjadi kepada pasukan Brazil, bila mana bahagian kanan right back mereka dan juga left back mereka tak boleh untuk provide supporting play kepada bahagian winger, yang menyebabkan mereka terlalu depends on individual brilliance ataupun kelebihan yang ada pada seseorang pemain, which is tak bermain as a team. So benda tu yang menjadi masalah. So kita nampak lah yang pasukan Brazil struggle bila mana mereka nak guna Vinicius, bila mana mereka nak guna Rafinha. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, mereka bermain dalam sistem double pivot juga, iaitu Bruno Guimaraes dan juga Casemiro, which is bagi saya this is not boleh dikatakan bukanlah satu partner ataupun duo yang bagus. Sebab kita tahu Casemiro dengan Bruno Guimaraes, mereka berdua adalah two typical player yang agresif and mereka punya work rate memang tinggi. So in term of aggressiveness, mereka boleh bermain dengan kasar, buat dirty work dan sebagainya. Tetapi in term of mereka nak push forward ke depan, mereka nak progress the ball, terutama di kawasan middle third, mereka nak push sama ada nak bawa bola kepada out wide ataupun nak main di kawasan tengah ataupun mereka nak connect untuk ke attacking department, mereka tak ada seorang player yang boleh buat benda tu untuk link up ataupun membantu mereka dalam ball progression. Mereka guna Lucas Paqueta sebagai number 10, tetapi kena ingat Lucas Paqueta ni is not an hard work ataupun player yang mempunyai work rate yang tinggi sangat, ataupun in term of creativity output, bagaimana dia nak menggerakkan bola di bahagian tengah, dia tak ada benda tu. Dia tak boleh nak jadi link up player, sedangkan mereka bermain dalam sistem target man, yang mana untuk first half mereka letak Igor Thiago, which is bagi saya daripada awal lagi Igor Thiago ni tak sepatutnya dipanggil ataupun di call up. Sebab apa? Sebab benda ni dia merencatkan typical gameplay yang Brazil ada. Sebab mereka ada winger yang very burst, yang boleh go through, penetrate the defense, tembus kan dengan kelajuan dan sebagainya, tetapi mereka menggunakan target man, which is kita tahu dah winger Brazil ni, Vinicius dengan Rafinha, they are two types of player yang bukannya geng style pass ataupun cutback dan sebagainya, mereka style masuk nak buh gol. So mereka sepatutnya guna seorang striker yang lebih berperanan sebagai fast nine ataupun orang yang boleh create space kepada winger untuk mereka more to utilize penggunaan winger mereka untuk lebih efektif. So benda tu tak ada. Tetapi kalau Ancelotti nampaklah benda tu bila mana di second half, kalau Ancelotti dia buat satu pertukaran, yang mana dia buat pertukaran, dia bawa keluar Casemiro, sebab dia nampak dah Casemiro ni dah kena yellow card. Lepas tu Casemiro ni dia tak boleh nak cope dengan kontrol bahagian tengah, jadi dia bawa keluar player, dia bawa masuk balik Danilo, dia bawa keluar Paqueta, dia bawa keluar Igor Thiago, dia bawa masuk Cunha, dia bawa masuk Luis Enrique. Jadi apa yang dia buat, dia push Rafinha main dekat number 9, which is kita tahu Rafinha main dekat nombor 9 dekat Barcelona pun pernah, dekat Brazil pun pernah sebelum ni, memang very efektif. Tapi untuk this season, Rafinha tak banyak sangat main nombor 9 dekat Barcelona. So benda tu yang menjadikan Rafinha back to the central area tak berapa menjadi, dan mereka letak Luis Enrique di bahagian kanan untuk ganti Rafinha. Sekali lagi saya cakap, bahagian tengah mereka tak ada orang yang boleh push forward. Mereka gantikan player, mereka bawa masuk Danilo, mereka bawa masuk Fabinho, which is two type of player yang memang tak nampak orang
orang yang boleh buat game. Kan mereka tak boleh nak create chances. Yang menjadi persoalan terbesar, bagaimana kenapa mereka tak utilize penggunaan Android? Sebab Android untuk this season dengan Leon very effective daripada segi creating chances, bagaimana dia punya skill individu, dan inilah dia boleh jadi sebagai game changer. Tapi mengenali Ancelotti, dia memang tak suka Android, tapi dia call out Android. Tapi saya tak pasti kenapa dia tak diberi peluang untuk Android masuk. Ataupun mereka boleh guna Ryan as a number 10, tapi mereka tak boleh buat benda tu. Ataupun mereka masih lagi menunggu Neymar untuk pulih daripada kesederaan untuk dibawa masuk as a number 10. Barulah kita boleh nampak yang winger mereka ni akan jadi lebih efektif. Sebab apa? Sebab mereka ada Vinicius, mereka ada Kuna, mereka ada Rafinha, mereka ada Gabriel Martinelli. Memang laju-laju punya player, tapi mereka tak boleh nak manfaatkan dengan begitu baik bila mana mereka tak ada cohesion, mereka tak ada team play, yang menyebabkan mereka bergantung kepada permainan individu. Bila individu tu tak menjadi, dikawal tak dapat support yang banyak, maka gameplay Brazil akan menjatuh. Itu yang menjadi permasalahan kepada pasukan Brazil sekarang. Jadi mereka kena cari solution yang cepat lah, sebab ada 2 game sahaja lagi. Ini mereka dapat collect 1 point je kan. Sebab apa? Sebab untuk squad ataupun untuk grup mereka ni bukannya grup mudah kan. So grup mereka ni grup yang mahal. Jadi boleh katakan mereka mungkin kena buat something, ataupun Brazil takkan lepas grup stage. Dan dalam masa yang sama mereka kena berterima kasih pada Alisson, sebab Alisson save the last chances yang yang Morocco dapat, peluang terakhir Morocco dapat tu. Kalau tak, kemungkinan besar Brazil kalah game ni 2-1. Jadi itu je lah ulasan saya. Ayub Boadi, you are the best man.